Hey, what's up guys? So hari ni ada dua lagi menu air yang korang boleh buat untuk buka puasa ataupun open house raya. Confirm tetamu akan suka. First kita akan buat fruited lemonade. Cara dia senang je, korang potongkan 5 nipis. Kalau ada biji buang, tak nak biji nanti dia pahit. So korang blend bersama dengan susu pekat dan also tambahkan air. Blend sampailah dia hancur, tapi jangan blend lama sangat, sekejap saja. Yang ni kita buat ala-ala macam Brazilian lemonade. So kita tapis, kita nak dia punya juice tu kat bawah. And then korang perlukan F&N fruited. Fruited ni dia rasa macam buah-buah. Macam-macam, ada rasa limau, ada rasa buah. Memang nice. Lepas tu korang letakkan susu cair kat atas. Lepas tu tuangkan kita punya F&N fruited. Kasih penuh 1 jug. Ni portion untuk ramai orang minum, bukan seorang minum. So lepas tu letakkan kita punya blended juice limau tadi kat atas. And siap. Tambahkan cebisan limau untuk bagi lagi cantik lah. Dia macam vibe-vibe di tepi pantai. Rasa creamy, rasa fresh, sejuk kat tekak. Tapi buat nanti bila nak minum baru blend. Kalau tak ada rasa pahit sikit lah. Tapi very very nice. Oh, sedap ni. Masam-masam. Okay, next kita nak buat creamy Zapple. Yang ni lagilah senang. Korang cuma perlukan F&N Zapple. Kalau korang buka botol dia kan, bau memang bau wangi. Bau wangi apple tu sangat-sangat menyegarkan dia punya aroma tu. So ambil jug, letakkan ais, tuangkan kita punya air Zapple sampai penuh 1 jug. And then kita tambahkan topping. So kali ni kita guna nata di koko. And then boleh tambah juga buah lychee. Kalau tak nak buah lychee, boleh tak buah longan, tak ada masalah. Lepas tu letakkan susu cair. So yang menjadikan kita punya Zapple ni creamy ialah kita letak susu cair tu. Kacau-kacau. Dia pada luar nampak macam air susu, tapi bukan sebenarnya. Dia still rasa apple tu yang dominan, tapi bila campur semua sangat-sangat sedap. Balance lalu dekat tekak tu. Oh, yang ni sedap. Memang sedap. So jangan lupa try dua-dua air hari ni. Satu yang masam-masam, satu yang creamy. Yang penting dua-dua refreshing untuk buka puasa dan juga hari raya nanti. Okay, selamat mencuba.